Nah, ni masuk bulan Rejab. Hari ni 1 hari Rejab, hari Senin tak apa nak bulan. Oleh tu bulan Rejab ni ialah bulan ni lah juga kaul yang masyhur berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka Isra' dan Mi'raj bulan Rejab ni bukan ijmu'. Hak tu kaul masyhur. Kaul masyhur bulan Rejab berlaku Tuhan kepada Nabi Isra' dan Mi'raj. Oleh tu zaman dulu lah ni tak ada jadi lah ni jadi ceramah. Saya ingat zaman dulu bila nak masuk Rejab, orang kampung setiap kampung ada barasah, pergi tepuh tok guru, tok fakir mana hak pandai boleh baca Kifayatul Muhtaj Isra' Mi'raj akak baca di barasah. Mula baca mula-mula pakak buat lompat tiket kepek hidung. Lah ni tak kenal kepek hidung ni. Tiri mandi. Kan kenal tiri mandi? Gapo tiri mandi? Tu zaman dulu. Bo sudah khotel kitab mana 7 liku tu Allah penuhlah agamamu wa ri lompat tiket ku wa ri nasi tindih. Ada mo ni wa ri di antar wa segenap kan tak ada. Baca kitab ambil awal sampai ke sampai ke habis. Nah, faham dia di dalam kitab Kifatul Muhtaj juga dia suruh kita tu usaha cedelah pisah wirid kulhu gapo tahlil ga wujud 7 laksa. Buat apa 7 laksa? Gapo 7 laksa? 7,000. 700,000 berapa selaksa? Luar kampung selaksa berapa? Berapa selaksa? Selaksa tak silapnya ya 7 laksa ni selaksa berapa? Tak apa. Selaksa pergi masa kecil selaksa. Ya betul. Selaksa 10,000. 7 laksa 70. Ya sekali 1,000 dah. Selaksa tinggi sikit dah. Kalau tu 7 laksa. Siapa dia tak apa 7 laksa wis siapa lah dulu. Karena sebut Kifatul Muhtaj, satu orang tepuk mek dia mati. Mek dia mati tahu nampak ke dia harap masuk ke neraka. Ia pun teriak lah siap dah. Ia pun jemput orang alim ulama mari buat kulhu dia, buat arwah. Ada wali min awliyah. Tengok muka budak teriak, tanya dek teriak apa dek muka masa ni. Dia tahu nampak dia ibu dia dalam neraka. Nama apa ibu? Ya wayak, ya hadiah pahala ya wak cedah si ada. Sabit tu pahala kita buat sepah dah tak habis ni. Tak habis. Sabit orang mai royak kita, orang tua mu mati dah. Kita berjanji pahala. Nama apa orang tua? Selalu dah. Aku menjadi umpam pahala baca aku selawat aku. Nah, tahlil aku hadiah pada bulan berbulan. Ada dah. Ya tak habis. Mana pahala kita dah buat tak habis. Malaikat kita mengada perkara hak jadi batal mana? Mengupak pada orang pergi wajib kita ni. Kali tak habis. Dalil mana? Dalil di antaranya mula baba pose. Orang kampung bibi bagi duit dia. Amos sedekah apa ni hadiah, orang sedekah duit kau ni 100 kok. Nak suruh baca dawe kuluhu kok mula hamba. Yang tanya dulu nak baru ke buruk. Pasal pahala tak habis. Habis tu kita buat semua hadiah kita. Pakam dia dah kitab tu dia mula baca ambil awal sampai ke habis sampai ke khotel. Lah ni semalam ni ceramah habis Isra' Mi'raj. Allah sejarah wajah ambil mana? Sampai dulu bila satu boleh ambil satu. Lah ni kita lah ni buat kerja apa-apa cepat nak usudah. Cepat nak usudah cepat nak habis. Cuba tengok budak lah ni. Menikah 4 bulan beranak. Tak tahu pakai baju apa. Mana je masa? 4 bulan beranak pakai baju apa?
Ni sabit tu nak royak kata dunia lah ni dia tipu oleh Yahudi semua. Kena sunnatullah. Timung sengoti nak boleh makan tak silap saya lah. Timung kali kita tani, ia mula bertani 40 hari ia baru pecah pucuk. Lepas tu buah pula 40 hari tak silap 3 bulan setengah 4 bulan lah timung boleh makan. Lah ni sudah sangat dengan ubat. Ayah umur ayah semua golek ke cerdam belajar buku 7 bulan 8 bulan boleh makan. Lah ni khianat daripada puak Yahudi jawab ubat keratun jadi 45 hari. Sabit daging tak nak makan daging semua ke daging dia tu sangkim sabit dia penyakit. Asal umur ayah 7 bulan 8 bulan dalam khabar Israiliyah. Kamari ayah minta tak se tu ambo nak khidmat kepada makhluk. Umur makhluk banyak ana golek 63 umur nak nyok tu. Tu. Kamar dia lembu sepatu juga. Lembu golek ke umur dia ia telah mengikut sepatu 2 tahun. Kambing kalau biring tu 6 bulan tak apa dah. Atau setahun. Kalau kambing 10 lembu. Ia minta umur lebih lagi asal. Lalu kena di sunnatullah semua kita ni. Sabit tu jangan cepat habis gapo-gapo golek ke tak mah. Sabit tu tak leh. Sabit Nabi katanya man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirman. Allah ni tak boleh dengar dah surah merah. Adab dah baca dah. Dulu sedap dah. Oh, saya ingat sedap lah. Semalam siapa 7 liku fotek. Oleh itu setelah masuk bulan Rejab, tepat hak nak pesannya nak baca gapo. Maka saya ni cedek dah. Ti ingat oleh tu saya pun nak baca nak baca satu hadis Nabi penting hebat sekali sebagai pesan munasabah bulan Rejab ni kok nak baca gapo kita di antaranya. Oleh tu ingat penting sekali 5 malam tak akan tolak di antara awal Rejab semalam. Lupa saya nak pesan. Malam ni boleh lagi ni. Malam ni masa awal Rejab kita doa widah tak tolak. Dan malam ni Sya'ban, dan malam Jumaat, dan malam raya Fitrah, dan malam raya Gerbang. Nabi kata khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu. Awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul Jum'ah wa lailatul Fitri wa lailatul Nahar. Maka boleh lagi klik sekali lagi kita baca lah doa seboleh-boleh mungkin. Kemudian hak kita nak buat amal mudah-mudah sekali dengan siapa ke habis bulan ni ko ataupun nak baca ala qada ko tak payah leh. Kita ambil hak di antaranya hadis hak mudah-mudah sekali. Hak ni lah orang buat amal sangat mudah-mudah ya. Sehingga lah ni mereka bubuh di antara dalam Facebook. Lepas tu setengah-setengah orang tu ya lah dia kata babo. Bubuh dia kata babo, dia kata. Bubuh dia kata babo dalam Facebook apa tu mudah-mudahan dia katanya tu. We amba boleh buat amal ratik dia kata. Boleh tu saya nak oyak satu. Akhir hari Jumaat bulan Rejab. Akhir hari Jumaat bulan Rejab nak minta kita bacalah Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Siapa dia baca bulan Rejab padahal tengah-tengah tu khatib dia baca ketebah ingat malam. Siapa dia baca hak ni, siapa dia baca hak ni akhir hari Jumaat bulan Rejab tekah-tekah tok khatib duk baca ketebah 35 kali. Baca mana? Ahmadu tanda mula Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah
baca 35 kali. Faedah dia la tanqati'ud darahim min yadihi tilka sana. Duit tak habis. Mik daripada bulan Rejab, akhir jemaah bulan Rejab, kita baca hak saya sebut tadi, Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Ambil daripada akhir jemaah siapa harpan tu, duit tak habis. Buat amal. Mudah ya. Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Baca berapa kali? 35 kali. Jawab dianya la tanqati'ud darahim min yadihi tilkas sana. Ambil daripada hari Jumaat tu hingga siapa bulan depan tu rezeki tak berputus-putus, duit tak habis. Mudah-mudah ya. Tapi saya tak wih hak berat-berat, mudah-mudah je, mudah-mudah ya. Lepas tu nak minta lah kita ni tanda dah. Baca Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Pisah lah di antaranya. Buat hak ni mudah-mudahan duit kita ambil pada hari Jumaat tu sehingga-hingga di antara kita tu tak akan berputus-putus. Mudah-mudah ya. Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Tu ya. Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Bacalah ni pada akhir di antaranya jemaah bulan Rejab. Insya-Allah taala kita tak akan berputus-putus di antara duit dirham. Mula di situlah. Tu biasa gitu ya, mudah-mudah ya babo. Lepas tu ada juga satu hadis suruh baca di antara yang berputus-putus tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Satu riwayat bacalah tu juga sehari-hari. Sehingga di antaranya sampai ke akhir di antara bulan Rejab. Tapi hak benar tadi ya. Hak banyak baca tadinya iaitulah baca hak saya royak tadi. Bacanya itulah Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. InsyaAllah kita baca ni dari hatuk khotib duduk baca ketebah akhir di antaranya jemaah Rejab. Duit ambil daripada bulan di situ yang sampai teluh ni kita tidak di antaranya akan gapo panggil habis di antara duit dirham. Antara duit kita tak habis lah. Itu di antara pesannya. Tu cukup dah tu. Mudah-mudahan lepas tu hak lain tu suruh tasbih lah. Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah tu semuka-muka banyak pada bulan ni. Lepas tu istighfar semuka-muka banyak dalam bulan ni. Itu sebenarnya pesan saya. Dan satu lagi saya wayak minggu lepas. Ada Tuan Nafi yang tanya ko. Dia kata hak babar cerita kata getah pisau saat ni tu kan. Getah pisau saat ni tu dia kata nak buat macam mana. Siapa dia menyakit perut layai ataupun dia panggil menyakit kerapok, maka getah pisau. Maka dah sampai 3 kali insya-Allah. Lagu mana cara nak makannya? Kita kerak pisau di atas pada jatung dia tu. Bawa pisau dia besar tekak dia tepah. Lepas tu tekak jatung dia tupik. Dia titik getah. Tak ada getah dia. Kalau kita tak payah makan kelak sangat, campur dengan air bagi 2. Campur dengan air bagi 2. Lepas kita makan sudu ke 2 sudu sekurang sebelum makan nasi 15 minit. Kita makan gak dulu. Tak silap sayanya geduk makannya 3 kali makan. 3 kali makan emoh hari ni sehari, esok sehari, lusa sehari. Insya-Allah pada adanya bisa menyakit dalam perut ni tu hari subuh. Tu sebagai nak pasal Rejab tanda molek
jaga mulai akhir Rabu Rejab, ambil dah rusia saya wi tadi tu, bacalah di antaranya hak tadi tu. Nah, bacalah di antara tadi tu wi siapa hari akhir Rabu akhir Jumaat bulan Rejab dalam hatuk khotib duduk di antara baca ketebah kita baca lah. Kalau kita orang jatuh gi sejik kan kita baca kau tu tak ada apa.